Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Syahib Amin untuk memperkenalkan satu lagi usaha kami iaitu Dynamic Workshop. Okey. Dynamic Workshop ni apa? Senang je. Satu workshop yang menggabungkan dua jenis kepandaian, dua jenis expertise. Pertama creativity dan juga simplicity. Okey, simplicity ni pasal apa? Simplicity dalam bagaimana kita ingin menyampaikan, simplifykan kita punya penyampaian. Kerana bagi kami ini merupakan satu usaha daripada Safina dan juga Syukran iaitu brother kita Tarmizi, dan juga daripada Syukran itu saya sendiri, Syahib. Okey, jadi kita punya objektif kita nak memperkenalkan dua jenis kepandaian dari sudut creativity dan juga simplicity dalam usaha untuk memberikan ekstra dalam bagaimana kita nak mengajar pendidikan Islam kepada asatizah kita lah, of course. Jadi, okey, pertama simplicity. Jadi simplicity ni akan diajar ataupun disampaikan oleh Brother Tarmizi, di mana beliau ingin mengajar kita tentang selok-belok public speaking. Maknanya macam jangan kita berbual tak habis-habis sampaikan budak-budak ngantuk. Jadi bagaimana kita nak dapatkan momentum, pecahkan satu subjek yang panjang kepada 5 minit dan sebagainya. Okey, jadi saya akan terangkan bahagian ni di bawah. Manakala kreativiti pula, saya akan memberikan sedikit informasi, bukan sedikit lah, pasal kita buat workshop ni pilot. Jadi kita start sikit kecil dululah. Jadi kita start with 3 jam dulu kan. Sikit kita share creativity. Pasal kalau nak share banyak benda, saya nak share memang banyak sangat lah. Dari segi Apple lain, keynote lain, slides lain, design lain. So jadi creativity. Jadi creativity ni saya ingin membawa pendekatan bahawa mengajar anda semua menjadi seorang pemikir yang visual. Jadi pemikir yang visual ni apa? Pemikir yang visual ni pemikir di mana kita menyelesaikan masalah menggunakan gambar. Kerana dengan menyelesaikan masalah menggunakan gambar, ia akan memberikan impact yang lebih mendalam. Sebagai contoh macam sekarang ni. Sekarang ni saya ada 2 kopi. 2 cawan kopi di mana saya letak let's have a break. Instead of saya tak letak gambar ni, saya letak let's have a break aja. Mana lagi impact? Ada gambar, kerana gambar ni memberikan impact, memberikan satu visual di mana pelajar yang ingin belajar dengan kami, pelajar yang ingin belajar dengan kita, dia akan ingat visual tu. Walaupun dia tak ingat subjek, tapi dia akan ingat visual, dan visual tu akan linkkan dengan subjek yang kita akan ajar. Okey, itu satu. Bagaimana saya nak menerangkan tentang kepentingan visual thinking. Okey, then comes next satu lagi soalan. Tapi saya tak tahu draw, saya ni tak kreatif. Okey, saya ni bukan orang yang visual. Okey, orang yang visual, bagi saya semua orang adalah orang yang visual. Kita ada mata. Mata kita ni adalah mata yang visual. Kalau anda boleh jalan kaki daripada rumah ke kerja, anda sudah cukup visual untuk menjadi pemikir yang visual. Nak tahu cara bagaimana? Ni nak kena ikut kursus ni lah, and workshop ni. Yang ketiga, kalau orang tu dia bagi soalan, tapi saya tak tahu draw, macam mana saya nak draw? Kalau anda boleh lukis bulat, arrow, stickman dengan kotak, anda sudah layak menjadi pemikir visual dan boleh menterjemahkan segala ilmu kepada visual. Jadi ini yang saya akan ajar. Okey, jadi dalam website dynamicworkshops.com anda boleh register bila 11 hari bulan hingga 11 dan 12 November, 2 hari lah, pasal kita buat malaman. Kita tahu weekend selalu banyak mengajar. Okay, jadi ini saya punya outline lah. Teach anything with pictures. Enhance teaching using simple pictures and graphics. The 4 steps of visual thinking. Pemikiran visual. How to convert every textbook lesson into a picture of visual learning. The 6 ways of solving teaching problems in Islamic education. Jadi Tarmizi ajar. So kita akan berganding untuk memberikan satu workshop kepada tenaga pengajar Islam kita, YDO, asatizah, part-time, semua boleh join. Kepada mereka yang ingin menjadi asatizah pun boleh join, tak ada masalah. Kita terbuka, tapi kita target kepada asatizah saja.
Jadi masanya adalah anda boleh lihat di sini, Rabu dan Khamis 11-12 November 7.30 hingga 9.30 malam, di mana di Safina Education Center di Tampines. Ada di sini, anda boleh lihat, scroll di bawah, dia punya map je di sini. Actually ada map di sini, tak tahu kenapa tak ada. Dan jangan lupa untuk fan kami di Facebook, kerana di Facebook ni kita akan letak lebih banyak video. Di sini ada 2 video. So kita akan update tips-tips, ringkas-ringkas, snippets of apa yang kita akan ajar as we go along sampai kepada 11 November tersebut dah. Okay. Jadi jangan lupa register. Harga dia $80. Akan tetapi bagi siapa yang register sebelum $31, maka harga dia $100. Tapi siapa yang register sebelum 31 dapat early bird price $80. Okay. So wang bukan masalah, tapi bagi saya ilmu tu, peningkatan diri bagi saya penting lah. Itu saja buat masa kali ni. Jika ada apa-apa sebarang pertanyaan, ataupun anda boleh directly pergi kat Facebook dan soal kat situ. Lagi senang, lagi cepat kita akan jawab. Ataupun anda boleh email lah kepada salah satu daripada kami, syahib@syukran.org, ataupun mizi.wahid@gmail.com. Itu saja. Terima kasih kerana mendengar. Saya appreciate masa anda untuk menonton video ni, dan kita akan ketemu di Dynamic Workshops. Assalamualaikum.